Alo Gi. Woi, bising lah. Maaf. Lemon. Oh, lemon. Selamat pagi. Tuan-tuan, jangan bising. Ada orang mendekati dengan kita. Kita kena hormati. Assalamualaikum. Aku masuk ya? Yusri. Korang ni jangan pura-pura lah. Aku dah sedia makanan untuk korang tu. Tu lipas yang sengat orang. Sekejap apa? Mana lipas? Oh, kau pura-pura tidur pula. Wah, takut bahaya pula. Tapi aku dah lapar ni. Sila makan. Jangan malu-malu. Up. Aku lagi suka nasi lemak dari Kaipap. Boleh je panggil kawan aku untuk ambilkan nasi lemak aku. Kau okey? Serius lah ada nasi lemak? Kenapa engkau tak percaya? Percaya? Okey. Aku boleh je panggil kawan aku untuk ambilkan nasi lemak aku. Alif Hish, tolong ambil nasi lemak tu. Yelah. Oi. Itu kawan kau ke? Oh, dia. Tu kawan aku Alif Hish. Okey. Ais, ambil ni. Oh, terima kasih. Ui, masa sedap je kasih aku satu bungkus. Boleh, aku kasih engkau rasa ni. Mana nasinya? Sekejap, aku nak ambil air sekejap ya. Okey. Tunggu je. Ais, apa kau nak buat? Ais? Maaflah bro, pipe tiba-tiba tak ada lah. Kita makan kat luar lah. Oh, jomlah kita pergi sebelum kedai tutup. Kau terkejut ke? Okey. Oh ya, macam mana kau teleport? Alah, jangan buang masa. Jom kita terbang. Sekejap apa? Jap, atas laut. Baik kau duduk je. Siapa nama awak sebenarnya? Nama saya Lemut. Si pemburu batu. Nama awak pula siapa? Nama aku Naga Belian Merah. Panggil je Aish. Dan lagi satu. Nama lautan ni apa ya? Oh, nama lautan ni dipanggil Lautan Necromancer. Asal nama dia macam tu? Lautan ni pernah kena sihir. Aish! Boy, Aish, kau nak pergi mana sebenarnya? Di rumah kawan aku sebab aku nak belanja dia makan. Wow. Assalamualaikum, Hadif. Kita orang nak belanja kau makan ni. Hadif, keluarlah. Kita orang ajak kau pergi makan ni.